Macam SARS. Kalau korang ingat tahun 2000 SARS, dia masuk badan kita, esok kita mati. Virus, bakteria. Maybe nak share dekat audience kita, apa beza ni sebenarnya, apa virus, apa bakteria? Ada dua lagi, ada parasite, ada cacing. Okay? So semua tu makhluk-makhluk halus aka kuman. Okay? Menarik soalan tu sebab virus seboleh-bolehnya nak belajar macam mana nak hidup dengan kita. Okay? Kalau virus tu membunuh, dia fail. Macam SARS. Kalau korang ingat tahun 2000 SARS, kenapa SARS tak ada dah? Sebab virus tu fail. Dia fail nak bermutasi untuk hidup lama. Dia masuk badan kita, esok kita mati. So dia tak sempat nak melompat kena ke orang lain. Sebab tu virus tu stop. Dah tak ada SARS lagi. Oh, dah habis lah. Habis dah, tapi dia bermutasi. Dia dah ber-WhatsApp dengan grup-grup dia. Okay? Dia jadi SARS-CoV-2. Maksudnya dia masuk, dia pandai nak adapt lama sikit. Maksud mutasi tu apa dia? Maksud mutasi, dia tak menyebabkan host mati. Sebab ini semua virus haiwan. Okay? Virus kebanyakannya berada di haiwan. Okay? Dalam haiwan tu banyak betul virus. Tapi bila kita dah dekat dengan habitat haiwan, okay? Banyak tempat kita kacau tempat dia orang akan melompat kat kita. Okay? Once dia lompat kat kita, dia tak tahu kita ni monyet dah, kita ni orang. Okay, so tetap DNA kita berbeza. Okay, so bila badan kita tak sesuai dengan dia orang, kita mati. Okay, sama ada dia mati atau kita mati. Most of the time kita mati sebab dia akan try membiak. Okay, kalau dia buatkan kita mati, dia fail. Maksudnya dia tak boleh membiak dekat manusia.